Yang ni contoh, dia pergi majlis kita, dia ambil makan, dia duduk di meja. Kita pun, oh terima kasih datang, makanlah, makan. Ni okey. Yang kedua, makanlah. Ni dah jadi berat. Tapi yang ketiga tu, biasanya berlaku pada anak di rumah. Walaupun anak kita tolong hati-hati. Aku dah masak, dia tak makan. Hang duduk sini, dia cedokkan bohlok, dia kata apa? Makanlah. Oh, orang dah masak tak makan. Makanlah. Ni tak mau. Ayah ke, mak ke, tolong perhatikan benda ni. Kalau anak tak nak makan, cek dua benda. Yang pertama, mungkin dia dah kenyang. Ataupun yang kedua, mungkin makanan tersebut dia tak reti makan ataupun dia tak selesa. Kadang mak atau ayah dia beli makan yang kena kat tekak dia. Tapi anak belum tentu. Ada mak yang masak sesuatu kena pada tekak dia, anak belum tentu. Maka kita try perhati, anak aku suka makan apa. Jadi kena tengok benda tu. Jangan sampai keluar perkataan, makanlah. Dan jangan pula suka tengok orang makan. Kita duduk di kedai makan, tengok depan tu ada satu orang yang kita berkenan tengok muka dia. Sambil kita makan, kita tengok. Satu orang tu tak selesa. Yang kedua, tak beradab satu orang bila mana dia tengok orang makan. Sebab siapa yang makan, muka dia lawa. Mana ada orang makan muka lawa? Waktu nak suap tu, buka habis mulut. Waktu kunyah, huduh. Waktu minum telan air pun, tak berapa lawa kat muka. Jadi sebab tu jangan tengok muka orang tengah makan. Apatah lagi orang tu mungkin misai tebal, ada janggut. Bila makan mungkin tersangkut apa-apa, kita pergi perhati. Malu dia. Dan di sini juga disebutkan, jangan sampai tak peduli langsung pula. Tengok sangat pun jangan, tak peduli langsung pun jangan. Contoh, ada orang makan sebelah kita, kawan kita buat tak tahu je, seolah-olah dia tak ada di sebelah. Tak boleh juga. Dan dianjurkan di sini, kalau orang makan bersama dengan kamu pi bayar apa yang dia makan. Nah, ni adab. Pi bayar apa dia makan. Tetapi sebelum tuan-tuan belanja orang makan, saya pesan dua benda. Yang pertama, sebelum dia ambil makanan, jangan gatai-gatai sebut perkataan, ambil lah apa nak makan. Ni bala nama dia. Dah dia ambil baru sebut, saya belanja. Itu tak apa, tapi perhati dulu. Tengok 1, 2, 3, 4. Okey, tak sampai RM10. Okey, saya belanja. Tapi kalau tengok lain macam sangat, udang karang 3-4 ekor, ada lobster dalam pinggan asing, siap ada lamb shank, habak pikir 2-3 kali dulu, buka tuan-tuan punya online banking, tengok lu baki ada apa. Sebelum tuan-tuan sebut, tak apa, ambil ke belanja. Itu suka hati sangat. Boleh belanja orang, tapi jangan sampai membebankan diri sendiri. Kawan tu dah balik ke office, kawan ni kata, tak apa, balik dulu, nanti aku balik. Rupa-rupa tu belakang kedai, kena basuh pinggan, duit tak cukup nak bayar.